Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membentangkan tugasan 2 iaitu persembahan yang bertajuk aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Tugasan ini di bawah pengelolaan Puan Rodiana binti Rosli, kod khusus GPPP 1092, pengantar pengajian pendidikan. Jadi sebelum memulakan pembentangan, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Danish bin Rosli. Akad giliran saya 2024 09 2310 122. Unit dari unit PSB 1, ambilan 2429. Jadi isi kandungan saya, isi-isi yang terdapat di dalam slide pembentangan saya ini, yang pertamanya ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM. Saya akan terangkan secara terperinci apa itu berkaitan SKPM. Seterusnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. Yang ketiga 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Yang keempat 6 aspirasi murid pendidikan Malaysia. Serta akhir sekali implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Jadi saya mulakan dengan pengenalan. Pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan negara untuk membentuk generasi muda yang menjadi aset utama. Kita sendiri tahu bahawa generasi muda ni merupakan generasi kesinambungan untuk masa hadapan. Seterusnya Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada rakyat yang berbilang etnik dan budaya. Kita mempunyai etnik seperti kaum Cina, kaum Melayu, kaum India, seterusnya. Oleh itu, Malaysia berusaha untuk menyediakan sistem pendidikan yang bermutu dan berkualiti bagi memastikan pendidikan berlaku secara adil. Dan sekali aspek kualiti guru, keupayaan pengurusan pendidikan serta penyediaan kemudahan pembelajaran yang kondusif juga memainkan peranan dalam menentukan kejayaan sesebuah sistem pendidikan. Seterusnya definisi aspirasi pendidikan. Apa itu aspirasi pendidikan? Maksud pendidikan ini menurut Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM menunjukkan adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, iaitu JERIS berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Seterusnya maksud aspirasi pula, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka di DBP, aspirasi bermaksud keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, manakala aspirasi sistem pendidikan pula ialah hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melaksanakan perubahan yang besar dalam sistem pendidikan. Okey, saya akan terangkan aspirasi dan hala tuju pendidikan secara lebih mendalam. Jadi, sistem pendidikan di Malaysia ini berlandaskan aspirasi nasional untuk melahirkan model insan berkualiti, berdaya saing serta berintegriti. Beberapa dasar utama telah digariskan untuk memastikan pendidikan negara terus relevan dan berkesan, antaranya Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Jadi dia terbahagi kepada dua. Jadi yang pertamanya Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM. Okey, apa itu SKPM? SKPM ini merupakan satu sistem penilaian yang digunakan oleh KPM bagi memastikan kualiti sekolah ini dan sistem pendidikan ini mencapai tahap yang optimum. Jadi seterusnya PPM pula. PPPM ini mula ditubuhkan 2013 sehingga sekarang 2025 masih diguna pakai. Jadi ia merupakan dokumen strategik yang menuju sistem pendidikan negara yang dalam tempoh masa yang panjang. Selain itu, pelan ini bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan pendidikan agar setanding dengan negara antarabangsa. Jadi terdapat beberapa komponen utama yang dijadikan panduan dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualiti.
Jadi terbahagi kepada 3 komponen. Okay, apa 3 komponen itu? Yang pertamanya Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM. Yang kedua Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Dan akhir sekali Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang yang kedua iaitu SKPM G2. Okey, kita pergi ke bahagian SKPM iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. Apakah itu SKPM? Okey, SKPM ini alat atau instrumen untuk menentukan satu sukatan, aras atau tahap kecemerlangan sekolah. Jadi SKPM ini diperkenalkan pada tahun 2003 lagi. SKPM ini juga membantu pentadbir sekolah mentafsir keperluan serta mengatur strategi penambahbaikan yang berterusan dan menjamin. Ini juga dapat meneliti pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Seterusnya, kita pergi ke bahagian Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 iaitu SKPM 2010. Jadi, SKPM 2010 ini merupakan satu landasan kerja untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Seterusnya, data yang dikumpulkan melalui SKPM digunakan untuk menyediakan gambaran holistik tentang prestasi dan keberkesanan setiap institusi pendidikan. Jadi di sini terbagi kepada 5 apa orang kata 5 usaha atau 5 tujuan. Jadi yang pertamanya kepimpinan dan hala tuju yang kita nak capai. Yang kedua, pengurusan organisasi. Yang ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid. Yang keempat, pembelajaran dan pengajaran. Dan kelima, kemenjadian murid. Jadi kita beralih kepada yang akhir sekali berkaitan SKPM ini. Apa yang boleh saya ketengahkan iaitu SKPMG, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. Ini contoh alat pengoperasian sekolah. Jadi di sini terbagi kepada 5 standard. Yang pertama standard kepimpinan, standard pengurusan organisasi, standard pengurusan kurikulum, pengurusan ko-kurikulum, pengurusan ehwal murid, pengurusan pembelajaran dan pemudahcaraan serta standard kemenjadian murid. Jadi kepimpinan ini memfokuskan kepada peneraju, pembimbing, pendorong. Lepas tu yang kedua, pengurusan organisasi pula memfokuskan terhadap sumber manusia, aset kewangan, sumber pendidikan, iklim, perpaduan dan permuafakatan strategi. Lepas tu kita pergi standard yang ketiga. Standard yang ketiga ini terbagi kepada 3 iaitu 3.1, 3.2 dan 3.3. Jadi 3.1 ini merujuk kepada ketetapan pelaksanaan mata pelajaran, masa instruksional, penilaian murid. So yang kedua, ketetapan pelaksanaan kelab persatuan, badan uniform. Jadi badan uniform yang kita boleh lihat, contohnya TKRS, pengangkap dan sebagainya. Seterusnya, sukan permainan, program kecemerlangan, sukan untuk semua dan sekali pentaksiran. Seterusnya, 3.3, ketetapan pelaksanaan disiplin murid, keselamatan murid, kesihatan murid, bantuan pelajaran, perkhidmatan bimbingan dan seterusnya. Jadi ini 3.3 ini disiplin murid dan sebagainya ini merangkumi pengurusan hal ehwal murid. Jadi kita beralih kepada standard yang keempat iaitu pembelajaran dan pembudayaan. Ini merujuk kepada perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilaian dan sebagainya. Jadi standard yang kelima pula dalam kemenjadian murid ini, kita nak menjadikan murid ini sebagai pemimpin yang berimpak tinggi serta memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti PDP. Seterusnya, bidang yang diurus cekap dan berkesan melahirkan murid yang seimbang. Seterusnya, guru sebagai pemudah cara memperkembang potensi dan meningkatkan pencapaian murid. Dan sekali organisasi sekolah yang cekap dapat meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. Jadi apa itu PPPM? Mari kita lihat.
PPPM ini bermulanya sejak dari 2013 hinggalah sekarang 2025, atau singkatannya ialah saya sebut tadi, PPPM adalah cetusan ilham daripada mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, merangkap Menteri Pendidikan Malaysia pada ketika itu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia dilancarkan pada 6 September 2013. Jadi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini merupakan satu manifestasi transformasi kerajaan yang paling menyeluruh dan besar bagi murid dari prasekolah hingga ke pusat pengajian tinggi dalam mendatangkan pulangan terbaik oleh insan untuk memacu segala hasrat pembangunan negara. Jadi objektif PPPM ini adalah untuk murid memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian iaitu equity, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid serta mengoptimumkan kecekapan sistem. Seterusnya, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun akan datang. Seterusnya, objektif ini juga menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif, merangkumi perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat, serta mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Jadi PPPM ini terbagi kepada 3 gelombang. Yang pertama, gelombang pertama bermulanya dari 2013 hingga 2015. Seterusnya gelombang yang kedua bermulanya 2016 hingga 2020. Dan gelombang yang ketiga bermula 2021 dan sehingga kini 2025. Jadi gelombang satu ini berfokuskan tentang kaedah dalam meningkatkan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dan meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Seterusnya gelombang yang kedua ini ia merujuk kepada pergerakan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar kepada pakej kerjaya baru dan penstrukturan semula kementerian. Seterusnya yang ketiga, gelombang yang ketiga adalah satu usaha membangunkan sistem pengakalan kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi. Seterusnya, saya akan huraikan berkaitan 11 anjakan PPPM. Jadi yang pertamanya ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Seterusnya, memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Seterusnya, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah. Yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang ke-8, mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Yang ke-9, kita bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan akhir sekali, kita meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara langsung. Jadi kita beranjak ke isi kandungan yang ketiga,
Apa itu? Saya akan menerangkan berkaitan 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Jadi aspirasi sistem pendidikan Malaysia ini terbahagi kepada 5, iaitu asas, equity, kualiti, perpaduan dan kecekapan. Jadi yang pertamanya asas. Apa itu asas? Asas ini merujuk kepada semua murid mendapat peluang pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas. Jadi ini juga dapat meningkatkan peratusan murid yang melanjutkan pendidikan, seterusnya membangunkan murid secara menyeluruh. Seterusnya equity. Jadi equity ini merujuk kepada kesaksamaan, kesamarataan. Jadi ini memastikan hak sama rata pendidikan untuk semua, tak kira luar bandar ataupun dalam bandar. Kita memfokuskan kepada kesamarataan. Jadi ini merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dan luar bandar, yang seperti saya cakap tadi. Jadi bila saya boleh urai, jika luar bandar, kita tahu bahawa luar bandar ini tidak moden berbanding dengan bandar. Kurangnya liputan internet, kurangnya tenaga pengajar, kurangnya sumber teknologi. Jadi kita cuba untuk sedaya upaya untuk merapatkan jurang daripada sektor luar bandar ini. Kita bawakan hak kesesamaan. Jadi kita minta peruntukan dan sebagainya. Seterusnya equality. Equality ini merujuk kepada Malaysia terdiri daripada kelompok 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa TIMSS dan PISA. Jadi kualiti juga, murid berpeluang mendapat pendidikan yang berkualiti. Seterusnya TIMSS dan PISA ini sebagai panduan kemajuan pendidikan. Jadi kita beranjak ke aspirasi yang keempat, yang ketiga, iaitu yang keempat, maafkan saya, iaitu berkaitan kecekapan. Jadi kecekapan ini merujuk kepada menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Seterusnya perpaduan. Perpaduan ini dapat dilakukan dengan memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Memupuk perpaduan antara Melayu, Cina dan India. Seterusnya perkongsian nilai, pengalaman dan menghargai kepelbagaian. Jadi kita beranjak kepada 6 aspirasi murid, di mana kita berada di isi kandungan yang keempat. Jadi aspirasi murid ini terbahagi kepada 6. Yang pertamanya pengetahuan. Jadi pengetahuan ini merujuk kepada mendapatkan pengetahuan dalam pelbagai bidang. Pengetahuan ini juga mampu melahirkan murid yang serba boleh. Seterusnya identiti nasional. Jadi identiti nasional ini murid perlu belajar memahami perbezaan. Seterusnya semangat kekitaan dapat disemai. Yang ketiga ialah etika dan kerohanian. Jadi ini merujuk kepada dapat membentuk watak dan khasiat murid. Selain itu memupuk nilai kerohanian, integriti dan tanggungjawab sivik. Yang keempat pula, kemahiran dui bahasa. Murid menguasai dui bahasa dengan baik. Dui bahasa ini sebagai contoh bahasa Inggeris, bahasa Cina, selain daripada bahasa Melayu. Seterusnya peluang pelajari bahasa tambahan. Dah pandai bahasa Melayu, bahasa Inggeris pula kita pandai. Macam itu. Jadi yang kelima, kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin ini merujuk kepada penglibatan sebagai pemimpin dalam kerja berkumpulan, memupuk sifat pemimpin. Jadi pemimpin ini membawa ciri-ciri yang berkaliber, berkeyakinan, macam gitu. Dan akhir sekali, kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir ini membantu murid menghubung kait pelbagai pengetahuan, kemahiran serta kemahiran menyelesaikan masalah dan mempunyai pembelajaran yang baik. Definisi guru berjiwa pendidik.
Jadi guru berjiwa pendidik ini ialah guru yang mempunyai sikap bertanggungjawab, mempunyai empati yang tinggi, ikhlas dalam menjalankan tugas dan berpengetahuan tinggi dalam bidangnya. Jadi selain kita mengajar, guru yang berjiwa pendidik ini selain pada pengajar, dia juga mempunyai sifat kasih sayang kepada murid, sifat empati yang tinggi kepada murid. Seterusnya, guru berjiwa pendidik juga ialah guru yang mempunyai pemahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan yang ada asasnya untuk mengubah sasiah diri seseorang. Seterusnya, perubahan sasiah diri yang bermakna perlu menyentuh hati dan akal fikiran pelajar. Oleh itu, guru perlu mendidik muridnya supaya jiwa mereka terkesan dengan ilmu yang dipelajari. Okey, ciri-ciri guru berjiwa pendidik ini, kita di sini terbagi kepada 2, 4, 6, 8 ciri-ciri guru berjiwa pendidik. Antaranya berdedikasi, bertanggungjawab, amanah, bersikap positif, berakhlak mulia, penyayang, berpenampilan serta berketerampilan. Seterusnya, jika kita lihat implikasi guru berjiwa pendidik ini, kita boleh tengok empatnya ialah tuntutan profesionalisme dan peningkatan kemahiran. Jadi hal ini demikian, guru harus mengikuti kursus, seminar, bengkel dan latihan berterusan untuk meningkatkan kemahiran pengajaran mereka. Ini juga mampu mengadaptasi teknik pengajaran baru seperti pembelajaran berasaskan projek PBL, pendekatan STEM dan pembelajaran berpusatkan murid menjadi keperluan utama. Perubahan kurikulum menuntut guru untuk memahami dan menggunakan pedagogi moden, termasuk pendekatan inquiry, pemikiran kritis dan pembelajaran kolaboratif. Seterusnya, implikasi yang kedua iaitu pendekatan pengajaran yang lebih fleksibel dan berpusatkan murid. Jadi guru perlu memberi ruang kepada pelajar untuk meneroka dan mencari ilmu sendiri dengan bimbingan yang sesuai. Seterusnya, pembelajaran perlu lebih interaktif, menggalakkan pemikiran kritis dan mengutamakan penyelesaian masalah. Ini juga menggunakan kaedah pembelajaran kooperatif, pembelajaran berasaskan masalah PBL dan pembelajaran berbentuk inquiry. Sama seperti implikasi yang pertama tadi. Seterusnya, implikasi yang ketiga iaitu cabaran emosi, beban kerja dan ketahanan diri. Guru perlu bijak mengurus tekanan kerja, terutama dengan keperluan membuat pelbagai laporan, dokumentasi serta menghadiri mesyuarat dan kursus. Jadi di sini guru bukan sahaja mengajar, bahawa mereka juga perlu mengasah diri mereka untuk menguruskan tekanan kerja yang lain dengan membuat laporan, membuat kertas kerja. Seterusnya, perubahan dasar pendidikan yang kerap boleh menyebabkan guru mengalami tekanan kerana perlu menyesuaikan diri dengan sistem baru dalam masa yang singkat. Seterusnya, akhir sekali, menghadapi cabaran dalam mengurus pelajar berkeperluan khas, pelajar bermasalah disiplin serta pelajar yang kurang minat belajar. Seterusnya, implikasi guru berjiwa pendidik melalui suri teladan. Guru hendaklah menjadi contoh yang terbaik untuk menerapkan nilai perpaduan dalam kalangan murid. Jadi guru ini juga menjadi cerminan kepada murid-murid. Seterusnya, guru seharusnya berusaha menghasilkan murid yang mempunyai sasiah diri yang baik melalui pengajaran dan pembelajaran. Guru juga sebagai ibu bapa di sekolah perlulah mengambil langkah yang positif bagi menerapkan nilai-nilai murni kepada murid. Jadi secara keseluruhannya, apa yang boleh saya simpulkan bahawa pendidikan ini memainkan peranan penting dalam pembangunan negara dan guru berjiwa pendidik adalah tunjang kepada kejayaan sistem pendidikan. Oleh itu, guru harus sentiasa meningkatkan kemahiran, mengadaptasi pendekatan pengajaran yang lebih inovatif serta menjadi role model kepada murid-murid bagi memastikan aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan. Sekian saja dari saya. Anda menjadi Cibir Rosli, pembentangan untuk GPPP 1092.
Sekian, terima kasih.